Everything saya nak buat memang dia support je. Tapi untuk this one dia cakap, okay, awak boleh buat, tapi jangan sesekali libatkan saya dalam bisnes MOE awak. Dia dah bagi warning dah tu. Okay, so saya pun macam okay, thank you. Okay lah, bagi saya 6 bulan je yang 6 bulan je saya buktikan kat awak yang saya boleh buat MOE ni. Okay, and then dia pun bagi je lah. Dan apa yang saya buat, okay, suami saya tak nak buat, tak apalah, aku jalan je lah seorang. Kita cuba, tak salah pun kan. Modal pun RM60 je, apa yang nak rugi. So selepas dapat keizinan suami, apa yang saya buat adalah saya reschedule balik jadual kehidupan saya yang sangat padat tu. Sebab saya perlu travel, saya perlu berada di merata-rata tempat banyak kali. So saya reschedule untuk saya masukkan sedikit diri saya dalam sistem yang disediakan oleh Studio FC. Apa yang saya buat adalah saya kosongkan kelas saya dan saya attend semua kelas, semua leadership kelas, semua product knowledge kelas yang disediakan oleh Studio FC. Kita, walaupun saya di luar, saya dah gah, saya dah ada semuanya, Alhamdulillah. Tapi bila saya masuk dalam Studio FC ni, saya tahu saya adalah bukan siapa-siapa di sini. Kita kena kosongkan gelas dan belajar. Belajar dan terus belajar. Ambil ilmu daripada semua leader-leader yang ada. Itu yang saya buat. Saya setiap Ahad, saya akan make sure saya akan pergi belajar pasal produk di Space U8. Dan every Monday, between every Monday to Wednesday tu, saya akan at least selitkan 1 hari untuk saya datang belajar pasal leadership dan bisnes di HQ ni. Dan Studio FC bukan saja sediakan kelas, dah lah percuma kelas ni. Diorang juga sediakan Business Opportunity Talk, BOT, macam yang anda semua hadir hari ni, BOT. Kat sini diorang bagi kita nampak apa point of view leader-leader kita dalam bisnes MOE. Dan yang paling best sekali, yang saya suka sangat dengan sistem Studio FC adalah best. Dia best sebab dia best. Okay, best ni Business Expansion Seminar, adalah seminar 2 hari. Yang kat sini, kali pertama saya pergi bertiga je. Ni ayah saya, dan ini kawan baik saya. 3 orang je. Kita orang 3 orang je pergi, tak tahu apa-apa. Pergi je dengar. Spend je 2 hari kat situ. Tapi surprisingly, on the first batch tu pun memang sangat-sangat bagus. Memang membakar semangat saya untuk teruskan bisnes saya dekat MOE ni. Dan pada batch yang kedua, makin ramailah. Saya dah ada tim saya pun ramai yang pergi, Alhamdulillah. Dan yang paling bestnya, batch yang kedua saya pergi tu, pada bulan 5 hari tu, adalah saya berjaya bawa orang yang tak nak ambil tahu langsung pasal MOE. Inilah orangnya. Okay. Saya nak ajak dia tu pun punyalah payah. Apa yang saya cakap dengan dia, yang saya terpaksalah guna tipu sunat, guna nama Abah Harun. Saya cakap, Abah Harun cakap kita kena naik pentas ambil pin ni. Tak apa, jangan risau. Kita nak datang naik pentas ambil pin, turun dah balik. Lepas tu baliklah hotel. Biar saya je dalam seminar tu. Akhirnya dia setuju untuk ikut. Kalau tidak, dia memang tak nak ikut. Okay. And then akhirnya dia pun di batch yang kedua ni telah membuka mata suami saya juga. Dia telah nampak apa yang saya nampak dalam MOE ni. Okay, ini adalah perjalanan kerjaya saya di MOE. Alhamdulillah, setelah setahun saya bersama MOE, saya telah berjaya mengumpul sebanyak RM98,000 bersih. Okay, ini kira macam side pocket saya lah. Bolehlah nak shopping ke apa, tambah apa, handbag Kita kan ada hobi, tapi hobi kita mahal. So kenalah cari sendiri, tak nak susahkan suami kan. Lepas tu pencapaian yang terbesar, lebih saya rasa yang membanggakan saya lebih daripada duit adalah pencapaian kesihatan keluarga saya. Ini adalah result keputusan suami saya. Sebelum ni
awal tahun hari tu doktor check dia ada fatty liver. Oh, tak nampak pula kat sini, dia punya result kat bawah, fatty liver. And then saya minta dia amalkan kat reset. Alhamdulillah, setelah dia amalkan untuk 5 bulan, final check up hari tu bulan 9, dia punya result bertambah-tambah baik sampai doktor pun surprise macam mana boleh dapat macam tu. And then ni adalah kami sebelum dan sekarang. Alhamdulillah, kita bukan je dapat duit, kita dapat kesihatan. Okay? Back? Okay. Beza kan? Beza kan? Glow up terus. Okay, ini pula anak saya yang bongsu, Hana. Dia ni ada severe eczema. Okay, every morning bangun memang katil penuh darah. Nak mandi menangis pedih, nak makan tak selesa, menggaru tak payah nak cakap lah, memang all the time. Macam-macam dah kita orang usahakan sebagai ibu bapa, macam-macam pakar kita orang dah jumpa, merata-rata satu Malaysia semua memang kita orang dah try, macam-macam produk kita orang dah jumpa. Dan doktor suggest one of the treatment adalah wetsuit ni. Dia kena pakai setiap hari minimum selama sebulan. Bayangkan anak kecil ni tak rimas dia nak berada dalam tu, tak boleh nak pegang, otot pun susah sebab tangan memang totally tutup. Okay, and then ini adalah efek steroid. Kulit bercabuk-cabuk. Steroid is good untuk eczema, memang dia tolong kita cut eczema. Tapi once you stop the steroid, kalau you terlupa pakai, eczema tu datang balik dan makin teruk. So sedih sangat saya tengok kulit anak saya macam ni. So apa yang saya buat adalah, ni dia yang sekarang. Alhamdulillah, everything berubah totally. Air saya tukar air e-spring, mandi pun dia pakai e-spring. Saya bagi dia probiotic, kids probiotic and other supplements. Even pencuci baju pun saya tukar MW, shampoo, sabun, ubat gigi, everything totally MW. Dan ini hasil dia. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan terima kasih dekat MW sebab memang dah ubah kehidupan kami sekeluarga. And then kawan-kawan dia selalu tanya saya, yelah tadi macam dia kata saya, I have everything, what do I want from MW? Apa lagi yang saya nak daripada MW ni? Sebab saya boleh dapat benda ni semua, saya boleh dapat duit tu kat luar lagi banyak, kan? Tapi apa yang saya nak adalah, impian saya adalah untuk memenuhi tabung pendidikan anak saya. Mesti macam, alah setakat tabung, kumpul lah sendiri bulan-bulan sikit-sikit. Tak, target saya adalah satu anak 1 juta ringgit untuk pendidikan saja. Itu memang target saya. Saya boleh penuhkan tabung tu, tapi saya nak penuhkan cepat dengan bantuan MW. Dan kat sini, anytime saya nak pergi bercuti, nak naik business class, tak ada masalah. Benda tu perkara biasa bagi kami. Tapi saya nak rasa apa yang mentor dengan upline saya ni rasa. Kenapa? Sama je kan, pergi je naik je business class, sama je dengan Abang Harun naik business class. Pergi bercuti, pergi Jepun, pergi Tokyo, Disneyland, alah bila-bila boleh pergi. Besok pun kalau nak pergi saya boleh pergi. Oh. Tapi apa bezanya dengan diorang? Diorang ni pergi free. Takkanlah saya tak nak kan free. Kalau kat sini pun minimum 50,000 habis, kat MW boleh free. Siapa nak bagi? Siapa yang tak nak? Semua nak tak pergi free? Nak kan? Itulah impian saya dalam MW ni. Okay, sebelum saya akhiri saya punya pementasan, saya nak ajak semua bayangkan, imagine living better today and securing your future tomorrow. This is what I'm doing now. And lastly, follow where the money goes. Sekian, terima kasih.